الإنابة وصلى الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Tuan Imam dan semua ahli jawatan kuasa masjid dan tuan-tuan puan-puan yang ada pada pagi ini. InsyaAllah dalam masa 25 minit kita cuba belajar satu benda. Tajuk kita hari ini undi Malaysia antara azimah dan rukhsah. Jadi tajuk utama kita pagi ni nak berkenalan dengan apa itu azimah dan apa itu rukhsah dalam konteks negara kita Malaysia, khususnya bab mengundi. Tapi kita tak sempat ni nak cover semua. Tapi kenapa kita pilih tajuk ini? Sebab salah satu agenda penting yang kita kena buat, ada 4 perkara daripada tahun 26 sampai kepada tahun 30, iaitu ekonomi, tasawur agama, kesatuan ummah dan kesiapsiagaan. Jadi salah satu perkara yang penting pada saya dan pada kita semualah, saya tengok tajuk meleraikan atau memahamkan ummah tentang tasawur agama yang betul. Kerana dengan memahami tasawur yang betul, kita akan boleh menuju kepada mengurangkan khilaf dan ketegangan di antara kita. Ini penting kerana di antara cabaran umat hari ini, sudahlah kita terperangkap oleh mainan penjajah sejak ratusan tahun dahulu. Apabila negara kita ini yang betul-betul negara Islam, sehingga Kepulauan Melayu ni tuan-tuan salah satu daripada 6 kerajaan imarat ataupun kerajaan kita panggil di bawah satu kesatuan. Asia Tenggara ni salah satu kerajaan imarat yang lahir era tahun hijrah, iaitu sekitar 6 hingga 7 ratus hijrah dahulu. Lama dah kita ada ni. Jadi kerajaan kita ini telah diruntuhkan oleh penjajah setelah 400 tahun. Kemudian sesudah mereka boleh menjajah kita, dalam masa mereka korek hasil kita, mereka runtuhkan identiti kita. Bagaimana tanah kita ni asalnya tanah Islam, dipanggil tanah Melayu. Tanah Melayu. Dan kerajaan kita ni asal besar, iaitu kerajaan negara-negara Selat Sunda. Daripada Filipina sampai ke Bangkok, itu adalah negara Islam. Kerana Bangkok itu sendiri seperti saya sebut dulu, makna dia daripada perkataan Bangkok, tanahnya Bangkok, untuk turun ke Semenanjung itu. Tapi penjajahan dan pengkhianatan paling besar bila kita ini dipaksa oleh British untuk mengecilkan daerah-daerah tersebut. Salah satunya perjanjian Inggris yang menyebabkan tanah-tanah Islam sebelah utara kita diserahkan kepada Thailand. Ini hakikat yang kita kena terima. Jadi negara-negara yang 4 wilayah itu dan ke Bangkok atas itu asalnya negara kita. Termasuklah kerajaan Champa dan sebagainya, yang akhirnya menjadi Kemboja hari ini. Tak apalah, bab sejarah tu semula. Tapi nak ceritanya, setelah negara kita dileburkan begitu sekali, benda yang paling penting penjajah buat, bawa bangsa bukan Islam ke negara kita.
Tak kira bangsa apa. Kita panggil bangsa bukan Islam. Tak kira lah India, China apa semua. Dia bawa masuk bukan Islam ke negara kita. Tujuan apa? Memecahkan komuniti orang Islam yang ada, sehingga akhirnya ditukar daripada nama Tanah Melayu, kerana bukan orang Melayu saja lagi duduk sini, kepada Malaysia. Itu hakikat. Dan drama dia besar lah tuan-tuan sekalian. Drama dia untuk memaksa kita terima perlembagaan yang ada ni. Setelah kita pecah dah, maka dia buat syarat kena terima mereka-mereka yang bukan Islam ni sebagai warga negara juga atas dasar jus soli. Kita pun tanda tangan lah juga sebab nak kemerdekaan. Rupa-rupanya kemerdekaan dan perlembagaan yang kita terima tu merupakan perangkap besar yang mengekang kita dalam keadaan ini. Jadi benda tu yang kita kena faham. Jadi tuan-tuan sekalian, dari sudut fiqhul waqi', kita panggil memahami waqi' Malaysia, keupayaan memahami realiti semasa. Kita kena faham realiti dulu sebelum menjatuhkan hukuman atau menentukan sikap. Itu sangat penting, kerana di antara punca perpecahan juga ialah perpecahan semangat. Bila agama itu didokong oleh semangat, bukan dipaksi oleh hujah. Dan apabila semangat yang bawa hujah, maka apa jadi? Hujah tadi akan ditafsir mengikut semangat yang kita ada. Hasilnya, orang yang sama-sama nak buat Islam pun boleh berbalah dan berpecah. Itu hakikat. Sebab itu kita tengok dalam keadaan macam ni, apa kita nak buat? Mari kita kurangkan dulu ketegangan-ketegangan yang berasaskan kepada semangat dan kecenderungan. Sebaliknya hari ini mari kita tengok dua benda yang penting dalam kajian kita, iaitu kemampuan dan ruang. Dalam bab al-azimah dan rukhsah ini, benda yang paling penting ialah kemampuan dan ruang. Ini istilah penting. Jadi kita baca dulu. Kesilapan besar yang sering terjadi dalam isu demokrasi di Malaysia ialah ada golongan mengharamkan secara mutlak ni mengundi atau demokrasi yang ada ni tanpa menilai realiti yang ada. Satu. Yang kedua, bila dia haram secara mutlak, kita bawa realiti kepada dia pun dia tak nak tengok realiti. Dia kira dalil begitu. Betul lah. Tapi realiti kita nak buang ke tidak? Okey, kita mengaji. Ada sepula menghalalkan secara total tanpa secara akidah. Termasuk dalam isu Kamal Atatürk yang bising sehari dua ni, sebab bila Perdana Menteri kita pergi melalui upacara letak bunga di kubur Kamal Atatürk, jadi saya boleh terima penjelasan Perdana Menteri apabila dia kata itu upacara resmi protokol yang kita kena wajib buat bila sampai di Turki. Kerana orang-orang Turki ini, mereka ini hidup lama zaman sekularisme. Sekularisme yang dibawa oleh Kamal Atatürk. Mereka melihat Kamal Atatürk telah berjaya menyelamatkan negara Islam, negara Turki, daripada dijarah oleh kuasa-kuasa penjajah, yang mana sewaktu terakhir Sultan Muhammad ke-6 menyerahkan Turki, itu Turki kecil ya. Jadi hasil daripada perjuangan Kamal Atatürk inilah Turki dapat kembali negara itu. Kalau tidak, Turki tak ada pun sempadan sampai hari ini. Tapi sebenarnya tuan-tuan sekalian, itu drama je. Sebagaimana kita negara Tanah Melayu lah, dia buat Malayan Union, lepas tu orang Malayan Union pun bangkit. Bila bangkit, lawan penjajah. Maka macam mana nak bangkit? Buat parti. Terbentuklah parti UMNO. Bila tercipta parti,
Lahirlah ideologi perpecahan dalam masyarakat. Itu yang berlaku. Lepas tu bila yang ada dalam parti UMNO tu tak puas hati, termasuk Ustaz Ahmad Fuad, maka Ustaz Ahmad Fuad kata, oi, lepas buat-buat nampaknya UMNO ni tidak nak buat negara Islam. UMNO nak buat negara Islam macam mana? Sebab perlembagaan kita tak membenarkan. Maka Ustaz Ahmad Fuad keluar dengan geng-geng dia bersama Ustaz Abu Bakar Al-Bashir, di Bukit Gunung Semanggul, tubuh PAS. Lahirlah PAS. Daripada situ kita duk bertembung PAS UMNO ni. UMNO kata tak ada masalah, perlembagaan dah begitu. PAS kata perlembagaan ni taghut, mana boleh. Tidak begitu daripada dulu sampai ke hari ni. Akhir-akhir kita tengok, bila kita sudah 60 tahun ni, tua dalam 60 tahun ni, cerdik dah sikit, barulah nampak masing-masing kendor. Masing-masing kendor macam mana? Faham dah kita takat mana kita boleh pergi, takat mana tak boleh pergi. Betul tak? Semua parti pun tak boleh nak pergi jauh. Sebab apa? Sebab kita terperangkap dalam keadaan berikut. Jadi sebab itu dalam kajian kita ni kita nak faham Malaysia dalam peta fiqh yang tepat. Peta fiqh yang tepat, bukan dalam idealisme kosong. Kenapa saya mula tajuk ni daripada tahun 2026? Sebab 26-27 tak lama dah nak mengundi. Jadi nak memahamkan ideologi ni ambil masa untuk orang tahu. Contohnya, satu ceramah yang amo cerita pasal khutbah. Tak sunat pun pergi umrah bila kita ni terpaksa ambil vaksin yang membahayakan kita itu. Amo kata tak tahu bila ada orang buat. Padahal benda tu lama, ambil masa benda tu. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil lah tu. Saya tak paksa tu, saya bagi tahu pendapat saya. Kenapa nak susah-susah pergi umrah, habis duit banyak-banyak sampai kita ambil benda yang berisiko? Solat sunat isyraq pagi-pagi tu kalau rajin buat, sama dengan haji dan umrah, bukan umrah saja. Kalau mana Nafi? Apa tu tak sungguh? Hak murah ni tak apa, muka boleh berderak. Boleh pergi beli, boleh naik kapal terbang, boleh pergi ziarah kata kau ni. Paling tinggi umrah kita kan apa? Naik kereta kabel. Tu je lah buat kita. Amo nak tanya, ada ke kereta kabel dalam umrah? Kalau Nabi ada lah, kalau Nabi ada. Agak-agak Nabi naik ke tak? Tanya dia. Main je sebenarnya. Buat apa habis fitih banyak berlaku. Hakikat. Nafsu yang disutam dalam nama ibadah. Jadi dalam keadaan fiqh kita nak faham ni, maka ada beberapa fasal. Fasal pertama, tuan-tuan dengar dulu, realiti sistem politik Malaysia. Benda yang paling penting kita nak faham fasal satu je hari ni. Dalam ni ada 4-5-6 fasal, nanti kita sambung semula. Daripada bab satu. Amba dah tulis sampai bab yang keempat dia tajuk ni. Lama dia tak cakap bab politik ni, nak cakap sikit. Baik. Jadi realiti sistem politik Malaysia ni pertama sekali yang kita kena faham, kedudukan perlembagaan. Dalam perlembagaan Malaysia ni hakikat dia begini. Bukan negara Islam secara syar'i. Kena terima. Jadi hak linkage yang kata Malaysia bukan negara Islam tu betul. Hak Mahathir dulu isytihar Malaysia negara Islam zaman dia dulu, masa PAH kuat serang dia dulu, PAH nak Islam sama, Mahathir kata Malaysia negara Islam, melenting puak-puak di APMCA apa semua. Jadi rupa-rupanya betul jugalah. Kenapa lepas PAS tekan baru isytihar negara Islam? Maknanya sebenarnya tidak. Malaysia bukan negara Islam secara syar'i. Apa makna secara syar'i? Secara berperlembagaan. Jadi Islam tu tidak menjadi perlembagaan dalam negara. Tetapi oleh kerana Islam diterima untuk diamal, maka Malaysia bukan negara sekular mutlak. DAP kata Malaysia negara sekular. Tak. Malaysia tak boleh ditakrif sebagai negara sekular mutlak. Sebab dia masih menerima Islam sebagai prinsip ataupun kitab panduan. Walaupun tidak ke tahap
Islam tu yang menjadi perlembagaan. Tapi Malaysia ni, habis hal komando Malaysia ni, dia panggil negara campuran. Kalau istilah orang kita sekarang, hybrid. Faham hybrid? Kereta hybrid, enjin ada, bateri pun ada. Tu hybrid. Kalau kita bahasa Kelantan, nasi khabu. Mudah faham. Sebab lepas ni lagi makan nasi khabu belakang. Negara nasi khabu Islam. Sebab apa nasi khabu? Sebab dalam dia ada 4 ciri. Pertama, Islam diberi tempat dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan. Ingat dia tulis sebagai agama, bukan sebagai undang-undang. Jadi maknanya bila sebagai agama persekutuan, Islam ni akan boleh kekal diamalkan di Malaysia sebagai agama. Sebab agama dalam perlembagaan kita bukan undang-undang. Agama ialah bab nikah, kahwin, semaya apa semua sekalian ni, benda ni boleh wujud. Tak apalah, daripada tak boleh langsung macam dekat komunik ke mana semua. Tapi bukan itu yang terbaik. Okey. Lepas tu sistem pemerintahan pula demokrasi. Ni ciri yang kedua. Ciri kedua negara kita, sistem pemerintahan adalah demokrasi berparlimen. Bila sebut demokrasi, kita kena fahamlah kuasa tertinggi bukan Islam, bukan Allah. Kuasa tertinggi ialah suara rakyat. Suara wakil-wakil rakyat yang hadir di parlimen itu. Okey. Jadi di sini timbul isu. Nak hantar ke tak wakil rakyat kita? Ada orang mengatakan demokrasi itu taruh. Kita tak payah terlibat, tak payah mengundi. Tetapi oleh kerana demokrasi itu ialah suara, maka kita nak beri ke tak suara Islam ni ada dalam parlimen. Ada yang kata selagi demokrasi dia bukan Islam, tak payahlah. Okey, kalau kita tak payah belaka, baik, kita nak tanya. Kita nak biar ke tak negara ini? Tak apalah kalau kita biar suara kafir je lah duduk dalam parlimen. Ayah juga. Ini serba salah yang ada. Lepas tu bab yang ketiga, negara kita ni ciri dia undang-undang civil dominan, bukan undang-undang syariah. Tengok banyak kes berlaku di Kelantan, kita kalah bila lawan civil. Di Kedah bab judi kalah. Ni nasib baik puak-puak ni tak sama seluruh negeri lagi ni. Kalau dia sama negeri-negeri siap negeri yang ada ni dengan prima facie dah ada, macam mana? Runtuh. Jadi dia akan tekan kat mana negeri tu nampak kuat sikit, dia tekan. Kelantan dia tekan, Kedah dia tekan. Perasan? Johor, Pulau Pinang tak ada masalah sebab tak berapa nak sungguh sangat. Maaf lah orang Johor, Pulau Pinang memang terang dah. Dia tak tekan lah. Syariah, ciri keempat, syariah hanya terhad kepada bidang peribadi. Itu dah kedudukan Malaysia. Jadi yang nak tanya, serabut perut dah kita. Serabut perut. Inilah kejayaan British mencorok negara kita. Jadi natijahnya apa dia? Maka Malaysia tidak berhukum sepenuhnya dengan apa yang Allah turunkan. Betul ke tidak? Betul. Tetapi masih memberi ruang kepada Islam untuk bergerak sekadar ibadat, bukan syariah. Okey. Jadi dalam keadaan ini, maka dari sudut undang-undang, apakah yang kita akan hadapi? Kepayahan, iaitu terutama dalam bab melantik pemimpin. Sebab kalau kita anggap demokrasi yang ada ni tahu dan kita tak boleh terima, kita tinggal, kita ikut, agak-agak siapa yang akan jadi ketua negara kita? Contoh sudah jelas. Negeri-negeri yang menggunakan demokrasi ni, beberapa negeri ni, kalau kata pun tidak Islam sepenuhnya, berbanding negeri-negeri yang tidak dipimpin oleh orang Islam yang juga menggunakan demokrasi yang sama, ada beza ke tak ada beza? Tanya. Ada beza ke tak ada beza ni? Negeri-negeri.
Dari segi syiar, budaya, kita kata pengamalan, kepahaman, kecenderungan masyarakat. Ni kita duk cerita masalah ni baru ni, tuan-tuan, masalah anak muda tak bincang lagi ni. Sampai kita kan, setiap kali kuliah tak tahu nak pilih tajuk ke apa. Banyak doa nak kena bincang. Tapi kita tengok keadaan semasa lah. Gitu. Maka, tuan-tuan sekalian, itulah 3 bentuk. Maka hasilnya apa yang berlaku? Daripada apa yang kita bincang tadi. Negara-negara dalam dunia ini, dari sudut fiqh siasah, kita panggil, kalau kita lihat dari sudut fiqh kepimpinan, maka kita tidak jumpa negara Islam secara syar'i. Kita tak jumpa. Yang ada hanyalah Darul Islam, rumah orang Islam atau rumah Islam, itu saja. Di mana Darul Islam ni ciri dia syariat Islam tu agak dominan lah, agak dominan. Jadi kalau tuan-tuan nak tengok Malaysia sendiri pun, tuan-tuan tengok isu cuti hari Jumaat pun tak sama. Padahal jelas dan Nabi sebut hari Jumaat itu Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam, betul tak? Hari Jumaat itu penghulu segala hari. Jadi kalau dia penghulu, maka tidakkah bercuti pada hari Jumaat itu lebih baik berbanding cuti pada orang lain untuk orang Islam? Dari segi keselesaan nak pergi solat Jumaat ke apa semua, mudah ke tidak? Tuan-tuan tak tahu? Ada satu cerita bagaimana orang Bangla itu, dia kerja di Malaysia, di sebelah pantai barat. Setiap kali nak pergi solat Jumaat, maka dia terpaksa bayar RM70 sehari. Sebab kalau tak bayar, dia tak boleh pergi solat Jumaat. Kalau dia pergi solat Jumaat juga, kalau tak bayar, pecat. Tapi sebab dia nak kerja dan dia juga nak solat Jumaat, tak apalah, dia bayar RM70 sehari untuk pergi solat Jumaat. Saya tak tahulah bayar apa, tapi itu ceritanya. Kita tak rasa benda tu, tetapi orang Bangla yang pernah hidup di negara dia, di sudut pengamatan agama apa semua, dia kuat. Jadi kita nak tanya, ada pun kita mari masjid, syukurlah aku hari ni boleh sembahyang masjid, aku nak derma lah RM70, boleh? 70 riyal. 7 riyal apa payah? Kau mana kita dia? Hakikat. Dia main derma hak RM100 apa kita? Upgrade dah sikit. Benda yang paling besar atas muka bumi ni, sedekah. Sebab itu yang akan kita simpan untuk jariah di muka di akhirat. Tuan-tuan sekalian, Nabi sebut dalam hadis jelas, harta kamu tu ialah apa yang kamu makan, akhir dia larut menjadi air besar dan air kecil. Kalau kita kecek kasar kan, jadi kecilnya tahi, bau serok. Atau baju yang kamu pakai, baju yang kamu pakai lama-lama dia jadi lusuh dan reput, tak kekal juga. Tu je harta kita. Lepas tu yang ketiga ialah sedekah jariah. Sedekah yang kamu buat itu akan kekal sampai bila-bila. Jadi hatu-hatu aduk sungguh tinggal rumah besar lah, tanah banyak lah, saka begitu gini, kau anak boleh 100,000 seorang, 1 juta seorang. Tidak tu maknanya tak kekal tu. Sebab tu hamba rakyat dah simpan harta saka banyak-banyak ke anak ni rugi, tak boleh pahala. Letih nak boleh ke harta, tapi boleh ke anak tak ada pandang kita. Simpan gitu-gitu, sudahlah. Biar sampai dia besar boleh mikir, ada modal untuk hidup, cukup lah tu. Bagi ilmu, lepas tu hak lain simpan kita lah. Ni kerja-kerja nak mampu kerja atas muka bumi ni. Pahui beri kau kan, bodoh ke tak? Bodoh tak? Lepas kita kata, kau orang apa anak kita? Dah tahu tak anak kita, bertanya anak kita. Aku fikir, tuan-tuan, selain daripada kita, gak orang lain dah. Tak sudut saya lebih lah, buat tanggungjawab aja. Tanggungjawab.
Tua-tua tahu diri. Teragak mati pok kita, mak kita, cuba kita tengok. Apa kali kita pergi kubur dia? Tengok. Orang Johor sini, hari-hari lah ada. Tiap-tiap minggu. Tapi berapa orang? Kubur terpanjang lah. Alhamdulillah, meriah. Macam hari raya lah. Air maaf. Budaya tu bagus. Tapi tu sekalian, jarang lagi. Jadi sahabat semua itu dipanggil Darul Islam. Rengkah-rengkah. Jadi kita ni Islam sekarang betul. Rumah untuk Islam. Syariat tu dominan. Amal nak tanya hari ni, kalau ikut perlembagaan kita tadi, syariat dominan ke dalam negara kita? Undang-undang syariat. Mahkamah syariah. Dominan ke? Tak dominan. Lepas tu, negeri yang kedua, negeri apa? Dia panggil Darul Kufri. Yang tolak syariat tu. Sekarang ni kita tengok, yang kita rugi, Saudi Arabia. Daripada negeri yang mendominan syariat, tapi Muhammad bin Salman rosakkan dengan memperbanyakkan kelalaian dan sampai satu bahagian dia panggil unit ke apa, amar ma'ruf nahi munkar tu tak ada dah, dia tukar kepada bahagian pelancongan. Tak ada dah amar ma'ruf nahi munkar. Terus sekali. Jadi yang ketiga dia panggil negara murakkab, campuran hukum. Jadi dalam Malaysia ni kita letak hak murakkab. Sebab kalau di Saudi itu Darul Islam, tapi bukan daulah. Bukan daulah, dar, rumah saja. Tapi bukan negara yang berkuasa. Jadi apa akan jadi? Malaysia ni dia hampir kepada dar murakkab, iaitu negara hybrid tadi. Di mana hukum Allah belum berdaulat tetapi belum dimatikan sepenuhnya. Itu hakikat. Terus kan. Jadi dalam keadaan macam ni, hukum nak beramal dan dengan hukum Allah bergantung kepada kemampuan dan ruang, tuan-tuan sekalian. Jadi hukum beramal ni, dengar, dalam keadaan dunia hari ni lagu tu, apa kita nak tengok? Tengok kepada kemampuan. Maksudnya buat sebaik yang boleh. Sebab nak cari daulah Islamiah tak ada. Yang ada dar sahaja. Lepas tu tengok yang kedua, ruang yang ada. Jadi kita faham dah tadi negara kita ruang macam mana, iaitu hukum belum berdaulat tetapi Islam tak adalah dimatikan sepenuhnya. Tuan-tuan sekalian, di zaman Nabi, ringkas dah sebab masa tak banyak, di zaman Nabi ada satu cerita ni disebut dalam surah An-Nahl ayat 106 sampai 109. Cerita dia begini, merujuk kepada isu murakkab tadi, isu hybrid tadi, nasi khabu tu, di mana dia berlaku kepada Ammar bin Yasir. Dan kita faham keluarga Ammar bin Yasir, mak dia mati, tak silap saya sama Sumayyah tak, Yasir pun mati, Ammar tak mati. Okey, sebab diseksa. Baik, seksa teruk tuan-tuan. Ikat dengan kuda, tarik tanggal tubuh, tikam dengan lembing apa lagi semua. Ammar bin Yasir ditangkap dan diletak pada satu tiang. Kemudian Ammar bin Yasir dipaksa supaya mengaku balik. Jadi akhirnya Ammar bin Yasir sebab tak tahan kena seksa tadi, mengungkaplah perkataan-perkataan yang bersifat seolah-olah mengaku kembali semula kepada agama syirik Makkah pada waktu itu. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara perkataan yang disebut oleh Ammar, dia bawa berhala, dia letak dekat mulut Ammar, dia suruh sebut Hubal ni nama Tuhan dia, berhala. Maka Ammar sebut. Baik, mari kita dengar cerita. Jadi kaedah dia begini. Kaedah dia Ibnu Katsir kata, man kafar, ni ayat Allah lah. Man kafara billah min ba'di imanihi. Siapa yang kafir dengan Allah sesudah dia beriman, maka salah. Maksudnya salah lah. Illa man ukriha.
melainkan orang yang dipaksa, tetapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tapi hati dia masih lagi committed dengan iman. Itu kaedah. Ni yang dia panggil nasi kabur tadi. Jadi yang ni dikecualikan daripada hukum tadi. Tetapi orang yang betul-betul salah, siapa dia? Man syaraha bil kufri sadran. Siapa-siapa yang rasa, ni dengar ni ayat ni, siapa-siapa yang rasa tenang, rasa selesa, rasa tak ada apa-apa, tak ada kebencian, bil kufri, dengan kekufuran. Contohnya kalau kita dalam Malaysia, kita rasa demokrasi itu okey, demokrasi itu betul, demokrasi itu beres, kita boleh menyuarakan Islam melalui demokrasi. So demokrasi itu betul, tak bercanggah dengan Islam. Sudah. Ni dia panggil orang yang syaraha, hati dia rasa okey, bul kufri sadran, dalam dada dia. Maka Tuhan cakap orang ni kalau dia bahasa gitu, fa'alaihim ghadabun min Allah, maka orang ini akan ada kemurkaan daripada Allah. Walahum azabun azim, dan dia akan dapat azab yang besar. Sebab itu ni YB kita yang masuk dalam parlimen apa, dalam DUN apa semua di bawah demokrasi ni, kena ingat, jangan syok sangat nak claim allowance banyak-banyak. Jangan syok sangat. Sebab tu allowance demokrasi. Kalau boleh masuk sekadar untuk menyuarakan suara, tak payah nak ambil duit banyak-banyak, itu lagi bagus. Tak tahannya kita ni ditipu oleh keadaan itu, asyik dengan benda gitu. Jadi kita ikut sampai timbul ada isu claim duit perjalanan yang sebenarnya tak boleh claim. Ada isu, tuan-tuan sekalian, sampai akhir kita rasa itulah ruang. Itulah ruang. Tuan-tuan tengoklah apa yang berlaku di Perlis. Apa yang berlaku di Perlis itu sebab apa tu? Sebab apa nak bubuk-bubuk macam tu? Apa yang kita nak? Tuan-tuan sekalian, kita ni kalau kita masuk ke dasar Islam, kita bukan nak masuk untuk niat nak jadi pemerintah sangat, tetapi daripada membenarkan bukan Islam memerintah, maka lebih baiklah sikit Islam tu yang memerintah, orang Islam tu yang memerintah. Itu saja. Ruang yang sangat bahaya untuk kita. Tapi macam mana kalau tiba-tiba kita pun selesa hidup gitu? Sebab tu kita tengok Tok Guru ni Aziz ni, mana dia pakai, mana dia duduk rumah menteri besar. Sebab rumah menteri besar yang ada tu atas peruntukan menteri besar, betul tak? Atas peruntukan menteri besar, dia dapat menteri besar tu melalui apa? Melalui demokrasi. Sebab tu dia tak nak rumah dia tak baiki apa daripada sebelum menteri besar. Sampai polis nak pergi jaga, pada tak payahlah, balik, tak payah bayar jaga. Kekal begitu je. Gaji pun dia potong, gaji dia, sebab dia faham benda ni. Dia bermain dengan api. Dia duduk di atas sempadan antara neraka dengan syurga. Tuan-tuan sekalian, ini hakikat. Okey, kenapa orang ni kalau dia rasa tenang Tuhan marah? Tuhan pun cerita, zalika bi annahum, itu semua kerana mereka ini istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Diresapi oleh satu perasaan selesa dan suka dengan kehidupan dunia berbanding akhirat. Sebab tu kena ingat ni, kalau kita masuk dalam benda ni, watak kita tu nampak macam mana? Nampak ilir ke tak ilir, lepas jadi tu okey, jadi nampak lain, naik tagan nampak. Betul tak? Gaya pun lagu lain dah. Hak tawaduk dulu tu tak ada dah. Ustaz tu dia kecek, sedaplah terah dia jadi tu okey juga. Sebab kita juga ada kata kita ayat dia. Sebab tu aku tak jadi tu okey, aku tahu dah tak erok. Aku bolehlah tukar ayat gini, tapi kalau nak suruh aku jadi tu okey, sorry. Tosik. Ada sahabat-sahabat kita pasir putih offer, start jadi channel sini. Kita tahu dah hak tukar kecek orang kuat parti pahak pasir putih.
Betul tak sih? Sebab apa dia? Ada dah tu wikok lain. Ramai lagi orang yang nak. Sebab apa dia cari hak tak sih? Sebab amal yang duduk gini. Tapi amal tak kata tak boleh. Bagi apa? Atas dasar memenuhi untuk memberi peringatan. Tu je tak. Tu. Dan ingat, rupa-rupanya bila kita diresapi oleh perasaan gitu, kufur sudah masuk dalam diri kita. Bahaya demokrasi ini. Kufur tu sudah masuk dalam diri kita. Dan Tuhan kata, wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Teruk. Maksudnya bila kita terima unsur-unsur macam tu, dan benda tu menimbulkan rasa selesa dan suka kepada kehidupan dunia, bermaksud kita sudah diresapi oleh kekufuran. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang suka dengan sifat tersebut, kerana dia sudah termasuk dalam orang yang kafir di sisi Allah. Bahaya lagi apa yang jadi? Ni risiko jadi tu okey ni. Ulaika allazina taba'allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Bahaya tiga perkara. Orang inilah orang yang Allah Ta'ala akan patri hati-hati mereka, telinga mereka, dan mata sanubari mereka. Jadi tuan-tuan sekalian, maknanya orang kata dia tak berfungsi. Wa ulaika humul ghafilun. Dan mereka itulah sebenarnya orang yang sudah tidak sedar diri. Nak jadi tak okey? Sedap sangat jadi tak okey ni, ayat jadi tak okey ni. Jadi hak taksirnya la jarama, tak syak lagi Tuhan kata, annahum fil akhirah, mereka di akhirat nanti, humul khasirun, adalah orang yang rugi. Jadi tuan-tuan sekalian, ini kedudukan yang sangat bahaya untuk kita. Jadi berdasarkan kepada tu, maka tuan-tuan sekalian, sebagai penutup, apa yang berlaku kepada Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir ni dia kata, ni cucu dia cerita, iaitu daripada Abu Ubaidah ibni Muhammad bin Ammar bin Yasir. Cucu dia cerita tentang tok dia ni. Dia kata orang-orang musyrikin tangkap Ammar bin Yasir, lalu mereka seksa dia hatta qarabahum. Dengar baik, hatta qarabahum, sehingga Ammar terpaksa menjadi bertolak ansur, ataupun kita kata seakan boleh terima dengan fi ba'di, dalam beberapa perkara, ma'aradu, apa hak mereka nak. Jadi Ammar terpaksa kompromi. Tu Qarabahum tu berkompromi dalam beberapa perkara apa yang mereka nak. Jadi selepas itu, seperti yang sebut tadi lah, dia sebut ubal. Bila lepas bebas, dah tunjuk kompromi, bebas lah. Dia pun fasyaka zalik ila Nabi, dia pun pergi mengadu dekat Nabi. Lalu Nabi kata apa? Nabi kata, kaifa, dengar sini, ini fiqhul waqi'. Kaifa tajidu qalbak, bagaimana kamu dapati hati kamu ketika itu? Maknanya waktu Nabi sendiri pun tak boleh nak bagi hukum. Hati Ammar itu yang ditanya. Kaifa tajidu qalbak, bagaimana kamu dapati hati kamu? Lalu Ammar kata, mutmainnan bil iman, masih tetap komit dengan iman. Lalu Nabi kata, tak apa, in adu fa'ud. Nih, Nabi kata kepada Ammar, in adu, kalau mereka tangkap kamu lagi dan paksa kamu lagi macam tu, kamu buatlah macam tu lagi. Jadi hari ini dalam konteks Malaysia, apa paksaan yang dikenakan kata kita? Apa paksaan kata kita? Paksaan yang paling berat, yang lebih teruk daripada Ammar, ialah paksaan berkekalan. Kalau paksaan yang dikenakan di kata Ammar tu, tuan-tuan hak kafir geng-geng statu mati, hilanglah. Hari ni Tengku Abdul Rahman mati pun paksaan tu ada. Perlembagaan lokret itu tetap ada kat atas kita, menyebabkan kita tak boleh nak kiok. Tak boleh nak kiok. Tuan-tuan sekalian, ini hakikat yang berlaku. Sebab tu dalam lafaz ni,
jika mereka orang musyrik kembali menyeksamu, maka lakukan semula, Nabi kata. Jadi sebab tu paksaan yang kena ke atas kita ni, dari sudut perlembagaan, paksaan tu 5 tahun sekali berulang melalui pilihan raya. Di mana bila pilihan raya tu dia bubar. Apa mana dia bubar kerajaan? Bermaksud dia bubar suara-suara yang ada dalam kerajaan tu dibubar. Jadi dia nak suara baru. Sebab niat dia sebenarnya dia nak hak lebih teruk pada hak dulu. Biar naik kohotoh. Akhir hari ni naik orang hak puji Kamal Atatürk pun ada. Ni nak cerita juga pasal Kamal Atatürk, nanti kuliah lagi kan ni. Kita jenis kita tak setia kau panas ni, kita nak tika relax. Sebab ramai ada hak puji kata Kamal Atatürk ni berjasa besar kepada Turki. Nanti kita cerita. Ya, ada jasa dia, tapi ada pengkhianatan dia. Secara akademik kita bincang. Tuan-tuan sekalian. Sebab tu kena mari kuliah kita kena tunggu. Rugi tak tunggu. Rugi kan aman nak ngajar tak sedap kalau ada orang. Sebab nak buat tajuk tu kena kaji sungguh. Okey tuan-tuan sekalian. Jadi notanya di sini, cerita Ammar tadi, jika mereka menyeksamu lagi dan memaksamu, maka ulangilah. Jadi sebab tu 5 tahun sekali dalam konteks pilihan raya, kita duk apa? Nak ngundi ke tak ngundi? Tak salah ke pengundi? Sebab wakil-wakil rakyat nak calon kita tu nampak sopo tolong yang belakang. Tak boleh nak salah ke pengundi. Nampak tidak sepatut, dia kata kalau sepatut guru belakang kita lagi ngundi. Ni nampak kau penak. Nampak nak petih ya belakang. Tak gitu bi. Nak salah ke siapa? Dah lah ni undang-undang ni perangkat kita dah. Calon naik tu pula pun. Tu berebut nak calon tu. Jadi kalau kawan saya tak panjang ni, Amo tengok, kalau Amo nak puji lah YB kita hak lulu. Nama apa? Sama bagus. Dia di tengah tok tiba-tiba Kamal Zamir balik. Pusat atas Kamal Zamir suruh ambil alih. Marah punya kau dia tak saya kata daerah ke? Dia nak gitu kan? Dia kata tak boleh, mari kita kena pergi gatong daerah. Dia turun pergi pacak daerah, masuk bola budak-budak tu. Kalau YB gitu tak apa. Hak dia tak pandai, dia tak erti tu pakai usung lah. Dia terus panas ke mau supaya hamba nak buat darul muamalah, nak tinggal riba, nak buat satu tuan-tuan doa, nak buat satu tabung darul muamalah. Amo tak pandai. Cuma mau bagi tahu kepada jemaah, amo kata ni idea. Saya boleh kaji, tapi nak urus sistem saya tak pandai. Saya suruh kau orang je lah. Ada hak CEO, hak bisa-bisa. Jumpa orang hak pakar bak tu. Buat. Esok nak mesyuarat. Tuan-tuan sekalian. Jadi banyak kali dah mesyuarat. Esok mesyuarat kelima ke berapa. Tuan-tuan doa. Sebab kita dalam proses, salah satu agenda yang kita kena bina umat ni, macam mana nak bantu umat keluar daripada riba. Kerana riba ni sebenarnya lebih jahat daripada segala dosa. Nak tengok riba, tengok kereta atas jalan raya. Kereta baru-baru mesti penyepeng. Riba. Tuan-tuan yang kata penyepeng dengan bank Islam tak riba. Tapi yang amo ngaji dengan orang yang pakar dah lebih dari tu. Bidang ekonomi sendiri. Riba sah. Ya tak? Amulah riba. Jadi kalau hak mana penyepeng dah tu, fikir-fikirlah nak selesai. Kalau tak berhati, WhatsApp Amo bagi nombor telefon, dia suruh telefon ke dia siapa-siapa nak ngaji bab tu. Bila Amo cerita bab riba, dia kata, "No, ustaz tadi pun saya mula." Dia kata, "Royak ustaz kau saya ada banyak lagi benda saya nak royak ustaz bab riba ni. Ustaz royak tu baru sikit baru." Azza silah. Amo royak suruh ni. Tugas Amo sesalah bab tu. Bab Amo pun kena juga dulu. Tadi Amo royak bin Islam tak riba, kita royak mo. Kali lipat no. Lama-lama penat juga. Tuan-tuan sekalian. Jadi itu kedudukan. Jadi sebab itu bila kita nak pergi mengundi pula ni tuan-tuan. Bila kita nak mengundi pula, kalau wakil tu molek dan kita yakin dia boleh bawa suara Islam yang baik, ada patutnya lah. Walaupun masih dalam sistem demokrasi. Tapi wakil tu kena betul niat lah.
Bukan nak sokong demokrasi pun, tapi untuk menyampaikan suara-suara Islam. Tapi ada orang tak setuju sini. Tapi kalau dia tak setuju pun tak apa. Sebab dia masuk dalam bab azimah. Tapi dalam bab kita kena paksa macam tadi, dah perlembagaan. Apa nak tanya, perlembagaan ni kita boleh buat ke tak boleh buat? Sejawab, nak buat ke mana perlembagaan yang ada? Perlembagaan negara kita ni kalau kita nak buat, apa cara? Paling-paling tidak kita kena sampai ada 2/3 suara di parlimen, baru kita boleh batalkan undang-undang tu, lepas tu buat undang-undang baru. Tapi siaplah tuan-tuan, musuh bapak demokrasi ni akan marilah tempat kita. Ataupun kalau tak siap lagi tu, angkat senjata sebagaimana Palestin. Siaplah terima peluru dan segala apa semua sekali, sebagaimana yang dilakukan oleh Hamas. Tuan-tuan nak mana? Nak mana? Atau tuan-tuan masih kata tak apalah, kita ambil alih rukhsah, dia panggil kelonggaran. Hak dua tadi tu azimah. Kita ambil alih rukhsah. Lalu kalau kita perang pun dengan keadaan manusia ni tahu makan minum ya, nak pikuk email apa semua tak erat. Kalau kita perang pun hancur ni. Lagi Hamas hancur. Agak-agak buat kita boleh buat kita teruk orang Malaysia ni. Nak orang mana berdeh pun tak kenal, berdeh pun tak ada. Tu beri undang-undang negara kita buat, ada senjata api adalah kesalahan yang besar. Siapa kita pun tak boleh ke ni, salah ni dah boleh berat dah. Kita pun terima juga undang-undang tu. Sebenarnya undang-undang tu nak bunuh rasa jihad. Di mana orang ni bila dia ada pedang, dia ada bedil apa semua, dia boleh, dia semangat nak jihad tu ada. Bila bedil pun tak kenal nak jihad tu, mana dia main beda juga. Yang dulu pergi juga bunuh peleting, peng pakai awak semua orang. Tuan-tuan sekalian, jadi tuan-tuan sekalian, jadi dalam cerita lain Ibn Abbas kata, ketika orang seksa Ammar tadi, dia sebut bahasa, Ibn Abbas kata fawafaqahum ala zalik mukrahan, lalu dia setuju. Hak tadi qarabahum, mana kompromi. Hak ni tak setuju betul-betul. Lepas tu dia mari jumpa Nabi. Nabi pun kata macam tadi lah. Jadi itu timbul ayat seperti tadi. Jadi dalam konteks hadis Ammar ni, apa kesimpulan? Ammar diseksa hingga terpaksa menuturkan kata-kata yang mereka nak, orang kafir nak, di bawah paksaan. Nabi menilai keadaan hati, bukan sekadar lafaz. Jadi apabila Ammar berkata hatiku tenang dengan iman, Nabi memberi keringanan, iaitu rukhsah. Jadi prinsip syarak, iman terletak pada hati, bukan boleh dihukum semata-mata dengan lafaz ketika darurat. Paksaan yang mengancam nyawa membolehkan rukhsah. Ulangan lafaz kufur secara sahih dibenarkan jika dipaksa, tapi hati tetap mutmainnah bil iman, kekal dengan iman. Jadi tuan-tuan sekalian, banyak lagi cerita, tak ada dah masa ni. Cukup dulu hari ni, tuan-tuan bagi masa banyak tu pun alhamdulillah dah. Ya tuan-tuan sekalian, kita sambung semula lah perbincangannya. Tak tahulah minggu depan lah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Allahumma tammim lana taqsirana fi ada'i wajibatina wa qada'i a'malina. Allahumma ati nufusana taqwaha وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم يسر ولا تعسر اللهم تم لنا بالخير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قبل الله منكم.